Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, dan kita akan berbicara tentang tajuk dahsyatnya bersedekah di bulan Ramadan. Sayyidatina Aisyah pernah menyatakan dalam satu hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang membawa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang manusia yang amat pemurah, dan sikap kedermawanan, kemurahan Nabi ini adalah lebih berganda dan lebih tertonjol di bulan Ramadan yang mulia ini. Kenapa begitu? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sesungguhnya sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada kita pedoman kenabian bahawa bersedekah di bulan Ramadan mempunyai tingkatan darjat dan ganjaran yang cukup besar. Bukan sahaja diganjari hingga 10 kali ganda, bahkan hingga diganjari kepada 700 kali ganda. Dan ganjaran ini bertepatan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa as-sadaqatu burhanun, sedekah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai seorang hamba yang saleh, maka kita kena memperbanyakkan sedekah. Apakah sedekah yang boleh kita buat di bulan Ramadan ini? Ramadan adalah bulan berpuasa, bulan kelaparan. Maka perkara yang paling utama untuk kita bantu dan bersedekah adalah memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajrihi as-sa'im syai'a. Maksudnya, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sepertinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bagaimana kita boleh mendapat bonus pahala puasa, seolah-olah kita berpuasa pada satu hari tetapi kita mendapat pahala 2 orang. Boleh mungkin mendapat pahala 10 orang, juga mungkin mendapat pahala 100 orang, kerana kita memberi makan dan memberi jamuan berbuka puasa kepada orang lain. Sekiranya kita tidak ada duit, kita boleh menjamu makanan ini dengan tenaga kita, dengan keprihatinan kita, dengan membantu mengedarkan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, seolah-olah kita juga bersedekah dengan tenaga kita. Kerana tenaga juga termasuk dalam sedekah, senyum juga termasuk dalam sedekah, dan setiap perkara yang baik adalah sedekah. Marilah sama-sama kita beramal di bulan puasa ini dengan latihan bersedekah di bulan Ramadan, agar amalan ini mampu untuk menjadi amalan rutin kita di luar Ramadan nanti. Ingatlah, sedekah akan membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa. Ayuh kita beramal kerana Allah.